Assalamualaikum, selamat malam, selamat hari raya semua, maaf zahir batin. Okay, aku nak cakap cepat ni. Aku nak tanya dengan korang. Sekarang ni kan dah macam dekat media sosial banyak lah kan. Dekat dalam TikTok ni banyak lah. Puak-puak pas ni kata terima kasih dekat Tok Guru Hadi Awang. Sebab apa? Disebabkan Tok Guru Hadi Awang, Iran buka selat humus tu. Okay, cuba kau tengok Ini ke cara orang yang boleh buka selat humus tu? Ha? Jalan pun kena pimpin. Ha? Jalan pun kena pimpin. Nak macam mana dia boleh pergi Iran, pergi cakap dengan orang menteri Iran tu pula? Ha? Selain daripada telefon pun cakap merepek mengapu. Kau tak payahlah, tak payah nak buat naratif yang tak bagus. Cakap pun macam pas. Tu je lah yang dia tahu. Kan? Macam manalah dia boleh buka selat humus tu. Kepada rakyat Malaysia, adik-adik, anak-anak semua, kalau korang nampak konten-konten yang macam katalah pasal Iran tu, jangan percaya, bukan dia yang buka, PMX yang buka. Okay, bye.